Selamat sejahtera, saya dari pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara mengeluarkan kad kunci pendua. Mula-mula kita pergi ke rak bilik. Kemudian tekan bilik tetamu yang menginap untuk memerlukan kad kunci pendua. Selepas memasuki halaman bilik, tekan butang kunci pintu. Dan anda perlu meletakkan kad pada pengekod untuk membacanya. Selepas itu, tekan butang Issue untuk pengekod kad kunci untuk satu kad. Dan jika anda ingin membaca kunci kedua akan sama untuk tekan butang Issue sekali lagi, dan ia akan mengikutnya. Dan dua kad kunci akan dipaparkan di sini. Jika dah siap, tekan butang Selesai. Kemudian tekan butang Simpan untuk keluar dari halaman ini. Berharap video ini membantu anda memahami cara mengeluarkan kad kunci pendua. Terima kasih.